Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazrin Fakri Fashin bin Kamarul Syahrin dengan nombor metrik 229778 akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus LHE 3102 iaitu Morfologi Tingkatan 2 dengan tajuk Memahami dan menggunakan kata ganti nama dan akronim dengan tepat mengikut konteks. Saya akan menghuraikan mengenai aspek tata bahasa dengan memilih standard kandungan 5.1 iaitu memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Bagi standard pembelajaran pula adalah 5.1.1 iaitu memahami dan menggunakan kata ganti nama dan akronim dengan tepat mengikut konteks. Seterusnya, kita akan beralih kepada objektif pembelajaran. Terdapat 3 objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pertama, mengenal pasti jenis-jenis kata ganti nama dalam bahasa Melayu. Kedua, memahami iaitu memahami pembentukan dan struktur akronim yang betul. Dan terakhir, menggunakan kata ganti nama dan akronim mengikut konteks yang sesuai. Baiklah, kita akan masuk kepada kata ganti nama. Di sini saya telah melakukan satu peta minda berkenaan kata ganti nama iaitu terbahagi kepada 4, kata ganti nama diri orang, kata ganti nama tunjuk tempat, kata ganti nama tanya, kata ganti nama tunjuk umum. Bagi kata ganti nama diri orang iaitu merujuk kepada orang dalam perbuatan. Bagi kata ganti nama diri tanya pula adalah bertanya tentang sesuatu atau seseorang. Kata ganti nama tunjuk tempat pula menunjukkan lokasi atau kedudukan. Bagi kata ganti nama tunjuk umum pula menunjukkan sesuatu objek atau perkara. Di sini terdapat klasifikasi kata ganti nama. Seperti yang telah ditunjukkan tadi, kata ganti nama diri orang sebagai contoh orang pertama, kedua, ketiga. Orang pertama seperti saya, orang kedua seperti dia dan orang ketiga seperti mereka. Kata ganti nama tunjuk umum pula terdapat 2 iaitu ini bagi dekat dan itu bagi perkara yang jauh. Kata ganti nama tanya pula seperti apa, siapa atau mana. Kata ganti nama tunjuk tempat pula sini, situ dan sana. Kita beralih kepada kata ganti nama diri terbahagi kepada 3 iaitu orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Bagi kategori tunggal orang pertama seperti saya, orang kedua pula awak atau anda, orang ketiga beliau atau dia. Manakala pada kategori jamak pula untuk orang pertama kami, kita, orang kedua pula kalian. Bagi orang ketiga mereka. Kata ganti nama tunjuk dan tempat. Kata ganti nama tunjuk ni seperti ini iaitu merujuk kepada sesuatu objek yang dekat. Itu merujuk kepada sesuatu objek yang jauh. Bagi kata ganti nama tempat pula seperti sini, tempat yang dekat. Situ, tempat yang sederhana jauh. Dan sana, tempat yang jauh. Analisis kesalahan konteks. Saya akan beri contoh yang salah dan contoh yang betul. Contoh yang salah seperti Tuhan itu maha besar. Ia maha mengetahui. Penggunaan ia tidak sesuai untuk konteks Tuhan. Contoh yang betul adalah Tuhan itu maha besar. Dia maha mengetahui. Dia, penggunaan dia dengan huruf besar sesuai dengan konteks ketuhanan. Contoh yang salah bagi kedua adalah kucing itu comel. Dia suka bermain. Kata ganti nama diri dia tidak sesuai untuk digunakan bagi merujuk kepada haiwan. Sebaliknya, yang betul adalah kucing itu comel. Ia suka bermain.
penggunaan kata ganti nama ia untuk haiwan dan benda. Seterusnya, kita akan masuk kepada akronim. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dan konsep akronim itu sendiri. Akronim adalah proses memendekkan perkataan atau frasa menjadi satu sebutan yang lebih ringkas dan mudah diingati. Pertama, kita akan memilih perkataan, tentukan perkataan atau frasa yang hendak dipendekkan. Kedua, ambil bahagian ataupun huruf atau suku kata. Pilih huruf atau suku kata tertentu dari perkataan tersebut untuk kita jadikan akronim. Dan yang ketiga, bentuk akronim. Gabungkan bahagian terpilih menjadi satu perkataan baharu. Berikut merupakan proses pembentukan akronim. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkenaan jenis-jenis akronim. Jenis pertama adalah cantuman huruf awal perkataan. Bagi kategori pertama ini, kita mengambil huruf pertama beberapa perkataan. Sebagai contoh, adun yang mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri. A, D, U dan N. IPT, Institusi Pengajian Tinggi. SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. S, Sijil. P, Pelajaran. M, Malaysia. Seterusnya adalah cantuman huruf dan suku kata perkataan, iaitu kita mengambil huruf dan suku kata sejumlah perkataan untuk membentuk perkataan baharu. Sebagai contoh, marah iaitu majlis, amanah, rakyat. Majlis, M, amanah dan rakyat. Intan, Institusi Pentadbiran Awam Negara. Dan yang terakhir, Proton, Perusahaan Automobil Nasional. Bagi jenis ketiga adalah cantuman suku kata awal perkataan, iaitu kita mengambil suku kata awal perkataan untuk menjadikan perkataan yang baharu. Sebagai contoh, tadika, Taman Didikan Kanak-kanak. Cerpen, cerita pendek. Dan kugiran, kumpulan gitar rancak. Ku, kumpulan, gi, gitar, ra, rancak menjadi kugiran. Dan yang terakhir, cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya, iaitu kita mengambil bahagian awal perkataan pertama dan bahagian lain perkataan. Sebagai contoh, asbut, asap kabut, jentolak, jentera tolak dan purata, pukul rata. Seterusnya, saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh mengajar penggunaan kata ganti nama diri dan akronim di dalam kelas. Bagi demonstrasi kali ini, saya menggunakan aktiviti Gallery Walk. Tata cara penggunaan Gallery Walk ni adalah seperti berikut. Langkah 1, kita membentuk kumpulan, iaitu murid dibahagikan kepada 4 kumpulan yang perlu membuat kata ganti nama diri, kata ganti nama diri tanya, akronim cantuman huruf awal perkataan dan akronim cantuman suku kata awal perkataan. Kita boleh pilih mana-mana topik yang sesuai untuk diberikan kepada kumpulan tersebut. Langkah kedua, kita menyediakan bahan. Setiap kumpulan perlu diberi satu situasi ataupun petikan teks. Kemudian, mereka perlu mengeluarkan semua kata ganti nama dan akronim mengikut apa yang mereka dapat di dalam kumpulan. Seterusnya, mereka perlu membina ayat baharu yang betul di atas kertas sebak. Langkah ketiga adalah stesen galeri. Hasil kerja murid perlu dah ditampal di dinding-dinding kelas. Untuk kali ini ada 4 kumpulan, jadi terdapat 4 stesen galeri yang akan disediakan. Langkah keempat pula adalah sesi lawatan ataupun perjalanan itu sendiri. Murid daripada setiap kumpulan akan bertukar stesen. Stesen seterusnya mereka akan bertukar dan melihat serta menilai hasil kerja kumpulan lain. Setiap kumpulan bergerak ke stesen lain, membaca hasil kerja rakan, memberikan komen serta pujian ataupun membetulkan kesalahan bahasa menggunakan pen warna berbeza. Dan langkah terakhir
adalah pembentangan dan rumusan. Kumpulan kembali ke stesen awal, mereka melihat maklum balas dan membuat perbetulan akhir. Dengan cara gallery walk ni, setiap kumpulan akan mengenal pasti kesalahan kumpulan lain dan kumpulan mereka akan melihat apa yang mereka salah. Jadi, mereka semua menjadi lebih mahir dan lebih faham berkenaan topik yang kita ingin pelajari. Seterusnya adalah bahan bantu mengajar yang saya gunakan, iaitu buku teks tingkatan 2 Bahasa Melayu. Sebagai kesimpulan, ketetapan kata ganti nama iaitu pemilihan kata ganti nama diri, tunjuk, tanya, tempat mestilah selaras dengan protokol bahasa dan konteks sosial. Sebagai contoh, beliau hanya untuk tokoh yang berjasa, bukan untuk rakan sebaya. Sebagai contoh, kita boleh menyatakan guru sebagai beliau. Sebagai contoh ayatnya, Cikgu Ali merupakan seorang yang sungguh rajin. Beliau selalu menggunakan bahan bantu mengajar yang berbeza untuk mengajar murid-muridnya. Bagi integriti akronim, akronim bukan sekadar singkatan tetapi pembentukan kata baharu. Murid mestilah mahir membezakan cara penulisan. Huruf besar sepatutnya untuk akronim cantuman huruf awal. Sebagai contoh, PDRM, UKM, huruf kecil atau huruf besar di awal untuk cantuman suku kata. Sebagai contoh, bernama, tadika, cerpen. Dan yang terakhir, impak pelajaran. Penggunaan tata bahasa yang betul akan mencerminkan identiti pengguna bahasa yang berilmu dan berdisiplin. Sekian daripada saya harap pembentangan saya memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.